Hai, bertemu lagi bersama saya Imelda. Saya ingin berkongsikan sedikit coretan hati saya. Saya secara peribadi tidak percaya bahawa wanita mempunyai tarikh luput dalam kehidupan. Bila umur sudah lebih 21 tahun bukan bermakna seseorang itu tidak lagi cantik ataupun menyela. Bila umur sudah 30 tahun dan belum berkahwin, bukan bermaksud hidup sudah terlambat. Bila usia mencecah 40 tahun ke atas dan belum memegang jawatan tertentu, bukan bererti peluang itu sudah hilang selamanya. Terlalu banyak timeline kehidupan wanita yang dibentuk oleh sosial, budaya, masyarakat dan media sehingga ramai wanita mula percaya bahawa mereka tiada pilihan lain selain mengikut apa yang ditetapkan orang. Sedangkan setiap wanita mempunyai perjalanan hidup yang berbeza. Kita tidak dilahirkan untuk hidup mengikut jam masa orang lain. Di BE International saya belajar bahawa wanita dihargai, diberi ruang untuk berkembang dan bebas menjadi diri sendiri. Di sini kita diajar untuk yakin dengan potensi diri dan percaya bahawa setiap orang mampu berjaya tanpa perlu mengikut timeline masyarakat. Saya berharap generasi sekarang dan generasi akan datang sedar bahawa perjalanan hidup kita bukan ditentukan oleh orang lain tetapi oleh diri kita sendiri. Saya bangga kerana akhirnya dapat jejak kaki ke tembok besar China. Satu perjalanan yang dulu hanya mampu saya bayangkan kini menjadi kenyataan. Terima kasih BE kerana membuka jalan yang tak pernah saya sangka saya mampu capai. Ini bukan sekadar perjalanan tetapi bukti bahawa hidup boleh berubah bila kita berani bermula.